Baik, rakyat Malaysia boleh mula membuat semakan kelayakan subsidi petrol menerusi inisiatif Budi Madani RON 95. Budi 95 hari ini. Portal rasmi www.budimadani.gov.my dibuka untuk semakan profil kelayakan dan baki penggunaan subsidi bulanan. Kementerian Kewangan memaklumkan semakan dilakukan secara automatik menggunakan nombor kad pengenalan tanpa perlu pendaftaran baharu. Subsidi petrol RON 95 disasarkan kepada rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dengan lesen memandu aktif. Had kelayakan subsidi adalah 300 liter sebulan, manakala pemandu e-hailing boleh memohon tambahan kuota melalui portal yang sama. Anggota tentera dan polis boleh mula menikmati manfaat ini pada 27 September, penerima STR pada 28 September. Seterusnya, orang ramai boleh mula menikmati subsidi tersebut pada 30 September.